Ramai yang tanya saya, Ustaz, susahlah buat korban online ni. Korang ni senang je, mesh saya tunjuk. Okey, mula-mula pergi ke korbanislah.com kan. Jadi bila dah keluar ni, kita tekan daftar sekarang. Jadi bila dah keluar yang ni, kita pilih lah nak korban di mana, nak Afrika ke Malaysia ke Palestin ke. Contohlah kita ambil Afrika. Jadi dia keluarlah bahagian-bahagian lembu punya harga tu. Ini untuk satu bahagian. Satu bahagian harga dia 295. Jadi bila kita ke bawah sikit, dia ada kuantiti lah berapa bahagian kita nak. Satu bahagian, dua bahagian, tiga bahagian. Contoh kalau kita ambil dua lah. Okey, bila kita ambil dua tu, dekat bawah ni dia ada dia punya penama yang kita nak letak. Contohlah yang pertama tu nama kita. Kita letaklah nama kita sebab nama ni akan disebut ketika sembelihan. Jadi yang kedua, nama penama ikutlah sesiapa, adik-beradik kita ke, ahli keluarga kita ke, mak ayah ke kan, pasangan, anak beranak kan. Tulis nama tu. Lepas pada tu kita tulislah maklumat pembayar, iaitu kita sendirilah kan. Nama, email, nombor telefon dan tik semua ni. Lepas tu tekan bayar. Nak guna FPX online ke, QR Pay ke kan. Jadi tekan bayar dan insya-Allah settle. Nanti bila korang dah habis bayar, korang akan dibawa ke page ni lah. Jadi korang boleh baca, boleh scroll. Dan dekat bawah ni ada satu video. Video apa ni? Ini adalah video akad bersama Ustaz Nasir. Jadi korang boleh tekan play dan korang boleh sama-sama lah berakad. Jadi siapa yang akad korban, boleh ke akad korban. Siapa yang akad akikah, sebutlah akad akikah. Jadi bila dah habis tu, alhamdulillah, selesai. Sekejap. Lepas akad, janganlah terus keluar. Jadi dekat bawah video tu, tak habis lagi tau. Kita boleh scroll sampai bawah. Ada satu butang. Kita klik, keluarlah page ni. Ni page apa? Ini dinamakan Islah Flow. Jadi dia tracking lah status kita. Macam Shopee tracking, macam Shopee tracking apa? Tracking barang. Tapi di Islah Flow tracking update status korban kita. Jadi kita boleh pilih nombor tempahan, kita boleh pilih ataupun email, nombor telefon. Jadi mudah bagi kita nombor telefon lah. Jadi kita isi nombor telefon kita. Lepas isi tu, tekan semak status. Dia akan keluarlah maklumat kita ni. Di mana korban, proses korban kita yang terkini. Jadi itulah proses sampai akhir. Itulah dinamakan korban islah. Telus dan amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.